Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya on the way ke satu rumah. Rumah ni dia dah ada modem wifi, tapi masalah dia modem dia tu tak dapat signal yang baik lah. Signal tu ada tapi internet yang dia dapat tu tak berapa nak okey. So untuk hari ni kita nak bagi dia punya modem wifi dia tu dapat internet yang cermelang lah. Kiranya tak ada apa-apa masalah yang akan berlaku. Okey, jom. Saya dah sampai ke kediaman yang saya nak buat pemasangan untuk antena parabolik ni. So sekarang ni kalau ikutkan kawasan sini dia tak adalah problem mana sangat pun untuk signal. So antena yang saya akan guna adalah antena parabolik untuk pasangkan dekat modem wifi dia. Kawasan memang kalau ikutkan dikelilingi dengan pokok-pokok apa semua. Tapi bila kita guna modem wifi ni dia ada kelebihan lah untuk dapat signal yang lebih baik. Tapi problem dia signal yang dapat baik tapi internet dia tak berapa nak okey. Untuk rumah ni dia gunakan modem wifi jenis G10 CP502 ni. So untuk signal dapat kepada signal 4G saja untuk kawasan sini. 5G memang tak ada lah. Tapi sekarang ni kalau kita tengok untuk kita nak buat speed test ni memang agak lambat lah. So kemungkinan yang ni yang dia mengadu internet dia tak boleh nak berjalan langsung. Signal ada tapi tak boleh nak berjalan. So kejap lagi kita akan buat pemasangan untuk antena lah. So internet ni pun kalau ikutkan data ni pun baru masuk untuk kita buat speed test. Tapi nampak gayanya macam tak boleh juga ni, lambat. Situasi macam ni, kalau kes macam ni memang nak kena guna antena parabolik lah baru dapat signal. So kalau kita tengok sekarang ni memang signal pun memang dah ke laut sangat-sangat dah ni. Dia boleh masuk pun dalam keadaan berapa second punya lama nak tunggu baru dia boleh masuk. So kejap lagi kita akan buat pemasangan untuk antena dekat modem wifi ni. Okey. So speed macam ni memang tak boleh pakai lah. Dia ada jalan tapi nak tunggu dia jalan masuk tu memang tinggi lah. Ping dia tu tinggi, nampak. Ping tinggi ni memang speed nak jalan tu memang lambat lah. Kalau kata guna apa-apa device pun boleh pakai tapi slow. So kejap lagi kita akan bagi signal ni dalam keadaan yang stabil. Okey, jom. Mahal lah. Dia ada satu dua lebih tu. Jalan. Pakai yang tu. Ramai orang tertipu kat situ lah. Ya, kau kena potong asyik. Saya tu ni. Untuk antena parabolik ni saya dah siap buat pemasangan. So saya tengah buat uji kaji speed test lah. So kalau ikutkan kabel ni kena pasang dekat belakang, tapi saya pasang dekat tepi ni tengok signal dapat keadaan yang baik. Okey lah, tak ada masalah pun. So kalau kata yang mana nak buat pemasangan untuk kabel tu sambung dekat bahagian belakang lah. Okey. Macam dalam keadaan sekarang ni untuk signal ni kalau kita tengok dah tak ada masalah lah, boleh dapat speed yang tinggi. So boleh capai sampai ke 100 Mbps pun boleh capai lah untuk signal dalam keadaan yang macam ni. So dah selesai lah untuk masalah untuk rangkaian internet yang ada dekat rumah sini. Daripada tadi sebelum tadi tu nak buat speed test pun memang tak boleh. Dan sekarang ni memang dah boleh buat speed test. Speed pun boleh pergi sampai kepada 100 lebih Mbps. Macam dalam keadaan ni kalau dia drop pun lebih kurang dalam 90 lebih ke bawah macam tu. Okey. So dah tak ada masalah untuk signal internet dekat rumah ni. So anak-anak dia pun dah boleh guna untuk tengok TV apa semua.
Sebelum ni nak buka Netflix ke apa semua memang tak boleh lah. Tuan rumah kata memang nak buka Netflix, YouTube apa semua memang tak boleh. Memang langsung tak boleh sebabnya dah internet memang dah tak ada. So sekarang ni dah boleh jalan lah. So tuan rumah kata janji dia punya TV ni boleh jalan dah cukup okey lah. Tapi dah terlebih okey. Kita dapat signal pun memang orang kata speed memang dalam keadaan yang laju lah. Okay, so yang mana yang nak buat pemasangan untuk antena parabolik boleh pergi dekat saya punya ruangan description lah. Ada saya punya nombor telefon. So yang mana yang belum lagi subscribe saya punya channel, boleh subscribe saya punya channel. Dan yang mana yang belum follow lagi saya punya Facebook dengan TikTok, boleh follow. Kita akan berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.